Okey, kembali lagi kita dengan segmen ketiga dalam program Kembara Sembang Cerita Kompang. Dan kali ini kami masuk ke segmen ketiga dan segmen ini adalah segmen terakhir. Dan soalan yang kita nak tanyakan pada kumpulan Kompang, Persatuan Kompang Aliman, kan. Kita tanya pengasas dia dululah, kan. Tanya pengasas dia dulu. Siapa kawan? Betul pengasas. Pengasas ni. Lupa. Macam Pengasas ni sebelah sini. Okey. Sebab kita dah tengok banyak ni, ada piala-piala kan, CJ semua ni. Maksudnya Persatuan Kompang Aliman ni dah biasa masuk pertandingan kompang. Dan antara pencapaian yang terbaik, kita pencapaian yang baik adalah kita dapat yang guru yang baik adalah Palembang. Lepas tu yang kita ada yang dapat rasa masuk suasana pertandingan. So daripada banyak-banyak pertandingan yang kata terbaik tu, pertandingan mana yang paling terbaik yang dirasakan? Yang tak boleh lupa lah rasa. Banyak kenangan. Ada dua tempat. Yang pertama dekat Angsana Mall. Yang ketiga dekat Kulai. Angsana tu bila tu? Angsana 30 adalah 1 tahun ni? Bukan tahun ni, tahun lepas. Lepas. Yang ada pertandingan budak-budak Alibaba tu ke? Ya. Dengan warisan Alibaba. Aduh, tapi Alibaba tu dia punya ni. Ini kita punya mon. Yang pakai tarbos tu. Ya betul. Yang jubah dia tu. Kawan tak boleh lupa yang tu. Siapa lah. Orang kata apa, kepala penyamun. Dia punya kepala. Tapi tu yang dia punya tekong dia tu mampus. Aduh, tapi tu sonok-sonok je lah kan. Tapi okey, jadi masa tu dapat nombor berapa masa tu? Buat masa ni Masa pertandingan hari tu yang Tahun lepas tu. tahun lepas kita dapat nombor 4. Dapat nombor 4, tapi antara kenangan yang baik yang manis jugalah masa tu. Ya betul. Okay. Maksudnya daripada segi untuk permainan tu puas hati lah. Bagi saya puas hati sebab tim yang kita ada ni mostly hampir semua orang baru. Bukan daripada orang-orang lama. Tadi kata ada 2 lagi tu. Yang satu dekat Sana. Tu. Lagi tu katanya dekat Kulai. Yang time Maulidur Rasul. Oh, yang dekat surau. Dekat surau. Okey. Surau kat mana? Kulai. Itulah tu. Awak juri takkan awak ingat? Banyak sangat tempat. Mana maunya kita nak ingat tim mana yang kan. Tim Nasib baik Alibaba tak masuk kat sini. Okey, jadi pencapaian selain daripada pertandingan, ada tak ada tak main di tempat-tempat yang VIP ke kan? Ada tak dekat situ? Contohnya menyambut tetamu VIP. Ada tak? Menyambut Setakat ni belum ada lagi lah. Tapi consider persediaan untuk temu VIP tu memang dah ready lah ni. Anytime VIP datang aja, satu kali jalan. Manalah tahu ada rezeki dapat sambut mungkin TMJ ke atau kerabat diraja. Sebab busana pun dah cantik-cantik kan, yang saya faham tadi kan. InsyaAllah. Okey. Tadi dia ada sebut antara pencapaiannya dapat jurulatih. Ini jarang-jarang kita dengar sebenarnya. Sebab pengasas bukan power sangat. Ada kona-kona. Yang kita main tak ada kona-kona. kita set tu Tapi jurulatih alhamdulillah itu antara sebab kesudian Pak Abbas datang mengajar di Persatuan Kompang Aliman. Daripada mana, macam mana awak boleh terimport beliau Okey, saya yang dapat kenal adalah Pak Abbas. Saya jumpa Malik lah.
Malik tu siapa? Malik tu siapa? Malik tu anak buah saya. Anak buah Buat bas. Malik, Jai, semua anak buah lah. Oh bukan. Ini skudai gangster. Udah gangster. Ini skudai gangster. Anak buah saya yang masa saya ngajar dulu. Ha. Dulu masa tahun berapa? Tahun 80 lebih. Tahun 90 lebih. Jadi budak-budak tu bila bekerja daripada luar Johor, daripada Johor kan, tu berpecah semua. Tu tak ada orang. Tapi budak ada lagi. Tapi dah berpecah. Jadi yang ajak dia kenal dengan Pak Is. Dia kata kalau nak belajar panggil Pak Abbas. Saya pun maju duduk dekat Jalan Perubatan Dogo. Oh, duduk dekat sini Satu je lah. taman lah. Malik Mana tu rezeki betul lah tu. Malik tu batas 19. Jiran-jiran lah. Jiran. Kenal lah time tu. Jadi anak buah Pak Abbas lah. Anak Pak Abbas. Malik ni okey. Kat mana dia sekarang? Dia Masih dekat Pulau Indah. Pulau Utama. masih aktif lagi lah. Aktif lagi. Jadi Pak Abbas, Abang Kahar. Abang Kahar tadi kita dah cakap kenal daripada TikTok. Tapi masalahnya sekarang, macam mana boleh kata Abang Kahar ni Terjebak. sebab dia jauh. Dia daripada Tamak. Yang Pelik. pelik. Sanggup datang kemari. Tak ada tim lain lagi kan, banyak lagi tim. Kulai ada. Abang Kahar, jangan apa. Kejap. Sebab tadi dia cakap, datang pakai duit minyak. Tapi nak belanja dia tak nak. Sekali datang kalau bayar yuran dia tak nak datang lagi dah. Abang Kahar, apa cerita Apa ni cerita sebenarnya Abang ni? Kahar ni? Dia senang gini je. Orang nak bagi duit ni. Tahu. Ha. Kita kenal daripada TikTok. Okey, baik. Duit tu kata orang tu bukan boleh beli setiap manusia. Bukan Okey. boleh beli ilmu. Okey, faham. Jadi ilmu yang kita ada ni, kita berkongsi. Yang pertama kita berkongsi. Yang kedua kita jangan kedekut. Bila kita berkongsi, yang ketiga ilmu tu akan datang lagi pada bila-bila masa. Tapi kesanggupan Abang Kahar datang daripada jauh datang kemari Itu tiap-tiap minggu. niat ikhlas kita. Setiap minggu. Tiap-tiap minggu datang kemari. Macam Abang Kahar ni kalau tak keberatan, minta maaf saya tanya waktu siangnya bekerja. Kerja. Malam free lah. Mengajar kat sini. Malam cuma Jumaat malam Sabtu. Jumaat malam Sabtu je. Dia kalau tengok pada dia orang, kalau dia orang kata Jumaat malam Sabtu hadir, Sabtu malam Ahad hadir, kita hadir. Tapi ada kala masanya kadang hari Jumaat malam Sabtu dia orang suruh hadir. Kalau kita ada masalah ke apa, kita terpaksa bagi tahu dia. Sekiranya ada kumpulan-kumpulan kat luar sana yang memerlukan khidmat jurulatih macam Abang Kahar ni, adakah Abang Kahar okey boleh pergi? Pada saya, insya-Allah saya boleh pergi. Tapi minta maaf cakap saya tak digalakkan tau bila orang panggil saya jurulatih. Sebab saya lagi suka kita berkongsi ilmu, kongsi pengalaman. Itu yang saya minat. Untuk nama jurulatih tu, saya tak apa-apa macam berkenal. Maksudnya Jangan panggil dia cikgu. tak mengutamakan title lah. Title tu nombor 2. Yang paling penting hasilnya tu. Yang paling penting kita berkongsi ilmu. Berkongsi. Yalah. Faham. Sebab kita pun boleh nampak perubahan pada grup Al-Iman. Diorang pun dah mula menyusun piala kat depan tu. Betul. Walaupun umurnya baru setahun lebih. Dah mula menyusun macam-macam. Ini kalau kita biar 2-3 tahun lagi penuh ni. Penuh. InsyaAllah. Pergi beli lah. Jadi kalau pencapaian tu dah bagus kan, sepatutnya kan daripada segi MKD Johor Bahru. Betul? Sini MKD Johor Bahru betul kan? Sini MKD Johor Bahru. Ada tak MKD Johor Bahru buka mata untuk persatuan ini? Ada siapa-siapa wakil daripada MKD Johor Bahru jumpa, datang, Atau pernah cakap sesuatu Tak ada. belum? Okey, tak apalah. Jadi sebenarnya benda ni melalui proses lah. Sebab Johor Bahru terlalu ramai. Betul. Dan mungkin proses nak ke MKD Johor Bahru ni, kumpulan-kumpulan lain yang dah lama kan, mungkin mereka lebih Dah lah. lebih nampak lah kan. Tapi insyaAllah pada masa akan datang
untuk kawasan Taman U ni saya rasa akan datang makin lama makin kuat ni. InsyaAllah. Makin kuat, makin kuat insya-Allah. MKD Johor Bahru Encik Zul, ini adalah antara beberapa orang kuat pasukan Kompang Aliman. So saya rasa boleh take note, mungkin kita boleh selitkan pasukan ni dalam pertandingan Kompang tradisi Johor peringkat negeri Betul. InsyaAllah. Tapi mungkin ni saya mungkin lah kalau macam saya cakap tadi, cuba buat pertandingan Kompang peringkat daerah kawasan Skudai kan, jangan buat Johor Bahru yang mana kita kenal lah agak dalam dapat 5-6 tim ke kan. Lepas tu jemput YB, jemput MKD, jemput juri. Boleh, insyaAllah. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah boleh. Itu maksudnya jalan dia lah Ya, untuk diperkenalkan. Jadi bila MKD tahu, ini Satuan Aliman ni boleh organize pertandingan Kompang, jadi diorang boleh datang turun dan dalam masa sama diorang nampak ini bukannya persatuan yang biasa-biasa. Maksudnya setiap AJK memainkan peranan yang mana boleh anjurkan satu pertandingan. Betul. Ini cadangan saya lah. Ya. Kan. Jadi untuk kata kerja tadi kita boleh cerita. InsyaAllah saya boleh tunjukkan lah sikit. Kita sebenarnya nak masuk ke soalan cepu cemas juga. Kita dalam segmen setiap segmen ni kita ada soalan-soalan cepu cemas. Soalan dalam kocik ni. Soalan dalam kocik. Ini yang setiap kumpulan kalau dengar soalan ni dia risau. Jawab ke tak jawab? Jawab ke tak jawab? Ini di luar jangkaan ni. Okey. Tapi tak apa, ini soalan senang. Soalan senangnya. Okey. Soalan dia senang je. Buka wallet. Dalam tabung ada berapa sekarang? Siapa nak jawab ni? Okey, yang untuk tabung simpanan Kompang Aliman dah sekarang dalam 1,600 sekarang. 1,600 tu hasil daripada majlis atau macam mana? Majlis dan juga untuk pertandingan sekali. Sekali hadiah-hadiah pertandingan. Dan Okey. untuk majlis, untuk pertandingan kita kumpul. Okey. Menang pertandingan ataupun majlis ada bagi Ada juga. anak murid-murid ada. ada jugalah. Sikit lah sumbangan. Itu yang lebih lah. Ada lebih. Lebih bagi 2 lah. Jangan macam tu. Tapi roti canai kita dah habis. Roti canai dia sedap ke tak? Nanti kita tahu ni lagi. Kuah banjir. Padu. Okey, sekarang ni kalau katalah di dapat 1,600 tadi. 1,600. Jadi maksudnya kalau Kompang rosak, baju nak beli baru, semua melalui daripada tabung tu lah. Ya betul. 1,600 duit tabung lah. Selain daripada beli barang-barang, ada tak apa-apa digunakan untuk 1,600 tu? Duit tabung tu lah maksud saya. Contoh kita ada yang untuk kalau selain duit tabung, saya akan keluar sendiri untuk aktiviti program ke apa, saya Keluar duit. Contoh program apa tu? Contoh bercuti. Saya akan keluar duit sendiri. Sanggup Ya betul. Duit sendiri. Apa nak tolong? Tersedak makan. Tersedap. Tersedak dengan Yang gurau apa-apa. Wow, saja je. Okey, jadi Banyak modal nak keluarkan. Kalau bercuti kan dalam anggaran berapa orang? 18 orang kan. tapi paling maksudnya daripada situ tu ahli-ahli boleh terima lah. Maksudnya kalau kata payment tu dapat sekian harga. Okey, untuk payment dalam Taman U dulu, kawasan sini lah yang terdekat, berapa tu? kita buka harga dalam RM400 RM400 dalam kawasan sini. Ya betul. Kalau kata dapat jemputan luar daripada kawasan sini, Kalau daripada kawasan sini kita buka harga dalam RM4.5. Kalau luar daripada kawasan Johor Bahru kita akan buka dalam RM500. Kita depends juga pada tempat. Kalau tempat tu agak jauh kita akan naik sikit lah. Okey, faham. Jadi paling jauh Paling jauh buat masa ni kita dapat jemputan dekat Muar. Muar. majlis kahwin. Ya betul. Pergilah. Pergi? Okay, kalau muar tu charge berapa? Itu plus kita charge dalam 700. jap. 600. 600 muar. 600. Muar tadi berbalik pada muar. Balik pada Muar tadi. Okey. Jadi masa main dekat Muar tu, atas jemputan maksudnya kawan-kawan kenal Kawan ke? saya. Kawan Kawan sendiri saya, lah. Okey, faham. Jadi sekali pergi tu berapa orang?
Sekali pergi dalam 13 orang. 13 orang pergi. Ada tak kurang daripada tu? Maksudnya macam contoh, cukup makan lah 7 orang. Ada. Kena jugalah. Pernah juga. Kenapa? Paling sikit Paling sikit pergi majlis mungkin dalam 5 Enam 6 orang. 6 orang. Tapi dalam 6 orang tu semua memang padu-padu lah main lah. betul. Sedap-sedap lah. Mana tak padunya orang dua museum ni mesti bawa. Kan? Tak boleh dengan muzik dia. Aduh. Balik lah. Aduh. Okey, jadi paling jauh dekat Muar dan payment masa tu maaf tadi 600. 600 apa nama ni, transport macam mana? Transport kereta. Dua Dua biji kereta, 2 biji kereta. 2 biji kereta ambil 600. Ya, betul. Adakah berbaloi RM600 untuk pergi ke Muar? Bagi saya itu dah cukup murah sebab kita perlu kita gunakan duit tu untuk duit minyak, duit tol and gaji-gaji untuk budak-budak ni lah. Okey faham. Jadi jangan cakap kata 600 sebab kawan-kawan. Takut nanti Bukan. bukan apa. Kadang-kadang kan penonton dia tengok kumpulan Persatuan Halimah ni main bagus. Dan bila dengar kata ini harga 600 ni sampai ke Muar boleh pergi ni murah ni. Bukan yang 600 kita bagi tu bukan harga kawan-kawan, tapi kita dengan ikhlas hati saya juga sebab customer apa ni macam mana kau first time juga untuk tempah tim Kompang sebab dia ada tempah tim lain tapi dia punya kos lagi tinggi daripada kita. Oh, okey, faham. Maksudnya diorang ni dalam masa yang sama dia mempromosikan pasukan dia di luar. Sampai ke Muar pergi. Sampai ke Muar tu lah. Salam perkenalan. Salam pengenalan. Mengangkat. Santai betul. Sesemut lah. Tak apa. Boleh. Ini nak punya sembang. Sembang santai. Kalau kaki sakit nak lipat macam mana boleh. Jangan gini je. Abang jangan terbalik. Tak kisah macam mana pun. Nama ni Santai sembang. je. Gurau-gurau dah. Okey, jadi sekarang ni kan kalau kata duit tu masuk tabung, masuk akaun ataupun simpan bawah bantal. Tak masuk akaun. Akaun. Memang ada akaun Ya, betul. ROS Ya, betul. Okey, itu yang bank apa tu? Bank apa? CMB. CMB. Itu kan sebab hari tu dia cakap susah nak dapat First susah tapi kita dah dapat. Dah okey lah. Okey. Orang kata tadi. Antara pasukan yang dah berdaftar dengan ROS. Dia bukan senang tau sebenarnya nak uruskan satu persatuan di bawah ROS. Banyak benda nak kena Banyak prosedur lah. banyak prosedur kan, mesyuarat sebagainya kan. Pasal kita pun dah pergi dengan banyak kumpulan dan ada beberapa kumpulan yang belum berdaftar lagi. Betul. Walaupun hebat, kumpulan lain pun hebat. Tapi dia tak tahu kenapa dia belum nak berdaftar. Tapi baru setahun lebih dan berdaftar kira okey lah. Okey lah. Okey. Maksudnya dia menggunakan saluran yang betul. Betul. Ya. Okey, kita nak terus ke soalan Seterusnya. pasal ni lah. Kita nak tanya sepanjang menceburi untuk Kompang ni, pasukan Kompang Aliman ni Dalam setahun lebih ni lah. tahun lebih ni lah. Ya. Kita nak tanya kenangan manis. Kenangan manis kau dan aku. Lama. Itu lagu tu. Itu lagu. Itu lagu. Okey, kita nak tanya kenangan manis ni. Antaranya lah, mungkin sebab saya ada dengar cerita pasukan Kompang daripada luar Malaysia datang mengajar Ya, ataupun kolaborasi. Ya, betul. Sayembara. Ya, kalau boleh ceritakan. Apa ni kita ada juga dapat macam mana kan? Invite. Dapat invite tim daripada Singapura untuk datang ke Tamayu untuk mengajar dan berkongsi ilmu pada tim Kompang Aliman. Mengajar daripada segi paluan, daripada segi disiplin, cara pukul kompang, macam-macam lagi lah. Tapi tim Singapura tu tim yang mana? Tim mana? Okey, kita sebut lah. Singapura tu banyak tim. Singapura banyak tu. Singapura kita ada 2 tim. 2 tim. Satu Mutiara Ria dan Ikrab. Mutiara Ria dan Mutiara Ikrab. Ikrab 1979. Diorang ni
Diorang bukan sekadar ada museum je. Dia ada Diorang cawangan ada Pulau Singa. Pulau Singa, air keluar kot mulut. Air keluar ikut Ada jugalah daripada tim daripada Selangor. 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 Apa nama tim tu? Mimria. Ni. Kita tak salah tim kan datang malam ni kan. Masih dekat Skudai lagi. Masih kat Skudai lagi. Tapi dia punya kabel dia. Kabel itu. Dengan Buah negara ada, sana pun ada. dengan siapa tadi? Maliknya, Jainya. King. Salah tu. Salah tu. Itu yang gangster. Masih Skudai lagi. Masih Skudai. Skudai gangster. Dah gangster. Tapi insyaAllah tahun ni ada import 1 kilo dari Indonesia. Indonesia. Indonesia pula. Dari Riau. Riau. Tapi ini masih dalam perancangan lah. Dalam perancangan. Kalau tu kita dapat baluan dari Indonesia jauhnya. Jauhnya. Jawa, nama kumpulan dia? Dia kat situ dia cakap baluan Jawa lah. Haluan Jawa. Bukan yang main bukan. Dia Awak sabar sikit. Bukan, yang itu yang viral tu. Tahu. lain tu, lain. Semangat ni nak belajar ni. Kalau member tu datang, boleh tak dia invite irama layangan turun sekali? InsyaAllah boleh. Tak. Sebab nak perkenalan. Berkongsi ilmu katanya. Okey, jadi kalau kata nanti akan ada daripada Indonesia yang datang, kalau diberi peluang irama layangan nak juga berkenalan dengan mereka-mereka tu kan. Boleh, Ada tu. silakan. Pintu sentiasa terbuka. Okey, Nanti baik. kalau ada rezeki nanti kita akan inform lah pada Abang Husni atau Abang Fendi. Boleh insya-Allah. Inilah irama layangan yang kulai tu kan. Itulah. Itu kan. Itulah. Banyak tu. Jadi Banyak nak dibawa tu lagi tu. kita sebenarnya eksklusif Dia pengurusi kan. Pengasas terus direct bagi tahu kita import daripada Singapura, Selangor, Indonesia. Jadi ini antara kenangan-kenangan manis sebenarnya. Betul. Antara Sebab kenangan manis. dapat cikgu-cikgu luar daripada Johor lah kita cakap Okey. So kenangan pahit pula ni. Yang pahitnya. Yang kalau telan ni sampai tak boleh sampai tekak lah ibaratnya. Buat masa ni saya rasa belum ada lagi kenangan pahit lah. Itu Manis sekali. itu Manis sekali. itu untuk awak. Untuk awak mungkin Abang Rahar mungkin ada kenangan pahit sepanjang mengajar Yang dekat sini, yang dekat sini. Masa sekarang untuk pengajian kat sini kenangan pahit tu biasalah. biasa. Kadang-kadang kita nak layan kerenah budak-budak. Oh kerenah budak-budak lah. Ini sejujur cakap. Kita dengan budak-budak ni kita cakap pukul 9 tapi kadang-kadang ada yang lambat. Masalah disiplin lah ni. Masalah kurang disiplin. sikit. Disiplin kurang. Moga kalau abang Kah kata zaman sekarang punya budak-budak disiplin kurang. Masa zaman abang dulu macam mana? Zaman abang dulu kalau kata pukul 9 10 minit lagi dah ada. Kemudian ada. Sebelum pukul 9 mesti dah ada 4.50 dah Lepas terpacak. isyak ayah dah datang. Tapi itulah kadang-kadang kenangan yang dulu dengan kenangan sekarang memang Berbeza. tak sama betul. Berbeza. Zaman dulu kalau macam kita main, kita datang kita belum boleh main lagi. Belum Kita boleh datang hanya sekadar tengok je. Habis kalau budak-budak sekarang ni macam mana? Budak-budak sekarang ke beruntung lah. Untung banyak Datang ambil kompang gelapang. Itu pun masih nak tak jaga disiplin. Itu pun masih main-main lagi. Jangan marah, nanti dia orang tak nak datang lagi. Tak, ini sebenarnya bukan nasihat untuk kumpulan ni semata. Tak. Untuk penonton kumpulan-kumpulan lain, sebenarnya memang betul. Zaman dulu punya secara dengan zaman sekarang tak sama. Sangat beza. Dulu salah sikit kompang terbang. Betul. Tidak terbang. Sini kalau kita terbang kompang mak bapak datang. Viral tu macam ni. Yang kumpulan ni ada sediakan rotan tak? Ada. Ada. Ada Kadang rotan kalau lah. kadang kalau tak pakai rotan kayu judul jadi rotan. Macam Pak Abbas, kenangan pahit. Kenangan pahit Sama apabila Pak Abbas gajar, bila tukar pukul, dia orang tak nak. Masalah hati apa hati. Hati sakit. Macam tukar pukulan. Bila tukar pukulan, dia orang semua tak nak tukar pukul.
Marah betul Pak Abang. Risau kan. Risau ni. Tak marah dia bagi tahu. Bagi tahu. Bila kita suruh tukar pukul, dia orang tak nak tukar pukul, itu yang bila abang jadi jurulatih tu jadi peras. Dia pukulan tu tak jadi. Jadi kalau macam contoh, yang seorang ni memang lalu. Sampai bila sampai dia tak nak tukar-tukar. Dia tak nak upgrade. Great. Tak nak upgrade. Itu yang buat sakit hati kita. Dia jurulatih bukan senang. Bila nak jadi, kita nak dengar pukulan, kita boleh tahu. Yang mana kurang, yang mana lebih. Jadi bila kita suruh dia tukar pukul, dia pun cakap susah apa-apa. Susah. Bila nak pandai. Sebab tu dia orang wujudkan guru disiplin. Betul kalau daripada segi pengasas. Pengasas. Macam mana kenangan-kenangan pahit, macam daripada mula nak tubuhkan, nak cari ahli. Yang saya tadi dengar kata 6 orang, 8 orang. 7 orang. 7 orang. Mula awal. Mula. 7 orang. Jadi nak naikkan tu ada tak? Susah senang dia tu naik. Tapi kalau Kita lompat-lompat je. kenangan manis Pahit. baik Kita nak yang pahit-pahit ni. baik je Kalau mula-mula nak naik tu pahit juga tu. Sakit juga, tapi alhamdulillah ada yang support belakang, bagi semangat. Okey. Jadi memang betul, mana-mana Kuala memang kalau mula-mula nak naik, dia punya dugaan dia tu memang macam-macam. Betul. Pahit lah. Okey. Okey, kita dah nak habis ke hujung-hujung rancangan ni, program ni untuk segmen yang ketiga. Dah nak habis. Dah nak habis. Rasa macam baru duduk. Member dah macam gini dah. Dia dah macam gini, Gini. Ada extra time tak ada. Masa tambahan. Jangan dia macam gini, sekejap lagi kita berasap. Dia buka buah. Okey, jadi kita nak tanya kepada semua lah kalau boleh lah. Okey, jadi harapan untuk Persatuan Kompang Aliman ni, dia pada masa akan datang, apa harapan? Mungkin seorang boleh wakil siapa nak tegak. Okey je, boleh. Syafiq boleh. Boleh. Harapan Kompang Aliman bagi saya mengharapkan semoga tim Aliman ada satu improvement and mendapat pencapaian terbaik di masa akan datang. Pencapaian yang terbaik lah untuk masa akan datang. Jadi pencapaian daripada pertandingan, Ya, betul. daripada suara apa orang kata, daripada populariti lah. Populariti kan, dan penambahan ahli yang ramai. Betul. Mungkin cawangan zon lain pula lepas ni. Zon Taman Peling pula. Zon kulai je jangan. Zon kulai je jangan. Tak boleh langgar. Jangan. Dia ada tol. Alamak. Tak apalah, lepas ni kalau kulai kita tukar orang. Kita banyak Okey. Jadi untuk kumpulan untuk persatuan ini mesti ada TikTok, betul? Ya, betul. Okey, apa nama TikToknya? TikTok adalah Persatuan Kompang Aliman Zon Skudai. Persatuan Kompang Aliman Zon Skudai. Zon Skudai. Ya. Okey. Selain daripada tu, Facebook ke? Okey, sama juga. Sama. Sama. Persatuan YouTube pun ada. Dia. YouTube pun ada. Ada. Kasar. Main kasar. Main kasar. Kita ada TikTok, Kita Facebook dan YouTube. YouTube, YouTube. Instagram Instagram ada. pun ada. Okey, tak apa. Banyak sangat dia ada. Nanti kita senaraikan. Kita senaraikan je. Kan? Tapi nak cari senang dia punya keyword dia, Persatuan Kompang Aliman. Dia punya keyword dia lah. InsyaAllah akan jumpa lah mereka-mereka ni. Dan kita dah nak habis dah masa ni. Habis dah? Dah. Masa kecederaan pun tak ada. Okey, jadi kita tutup segmen kita yang ketiga ni. Kita pun nak ucap terima kasih lah pada dia orang. Betul. Kita pun tak tahu siapa tetamu sebenarnya. Dia ke kita? Macam kita je Itulah pasal. Tapi sama-sama kita bercakap ni, kita bergurau, kita minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa kan. Betul. Biasalah, kita sama-sama kita lah. Sebab kita ni penggiat seni kompang kan. Jadi bukan ada kata kau lebih aku lebih, tak ada kan. Kita sama-sama naikkan insyaAllah. Dan daripada saya, Persatuan Kompang Irama Layangan, memang dah kenal Persatuan Kompang Aliman ni
kan, dan kita dah kawan. Juri pun dah kenal lama lah. Baru kenal malam ni. Dah bertumbuk bertampar ibaratnya dah benda tu juri ni kan. Tapi tak apa, kita pun dekat luar kita berkawan, dekat dalam pertandingan kita bertanding elok-elok lah. Kita lawan lah. Kita berlawan lah kan. Secara sihat. Menang kalah belakang cerita Ya, betul. kan, InsyaAllah. Okey, jadi saya tutup dengan segmen ketiga ni Kumpulan kompang. dengan apa lagi nak cakap? Okey, Macam mana pula sekelas? awal Kawan. awal. Okey, kita nak tutup kita punya segmen ketiga ni. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. So, kumpulan kompang mana selepas ini? Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Keseran lah, keseran. Hotel dah.